geng, motor 125 aku belum siap lagi sebab crankcase tengah wedding. So kita parking tepi dulu. Kita sabar dulu. Kita buat apa? Buat Buat Y. Y siapa? Bini aku, geng. Hari tu kan dia asyik kecoh. Kata apa motor dia tak lawa, motor aku lawa. Tu lah. Sebab apa? Bini satu ekor saja. Tapi tak apalah, motor dia. Tengok, I dah buka semua dah, engine kita dah siap pasang. Ni, spek 74 jet 8. Lepas tu engine sudah siap tapi belum dyno lagi. Lepas tu tengok ECU kita pakai apa? ECU wajib kita pakai NLK. NLK yang ni version baru, okey? Siap warranty, okey? So, lepas tu tengok sini. Kita ada ni conversion kit. Untuk motor Y15 V2 bagi V1, okey? Tapi korang wajib kena pilih brand APX Racing. Sebab apa? Tengok kualiti dia dengan finishing dia memang cun. Lepas tu lampu, lampu kita pilih yang ni. Lampu sama juga, korang wajib kena pilih brand APX sebab berkualiti. Okey, berkualiti. Dekat market ada macam-macam brand tapi sekejap je pakai rosak. Okey, wajib kena pakai APX, ada warranty. Conversion kit ni dia siap semualah. Dapat handle, dapat inner semua, dalam ada wiring semua. Dapat meter, semua full set lah. Okay, so nanti kepala V2 ni kita akan convert bagi V1. Okay, lepas tu tengok sini. Okay, geng. Engine sudah besar kan? Spek sudah besar kan? Takkan radiator tak tukar. Wajib kena tukar ni. Ni, brand Dyno Pro. Yang ni 600 ml. Okay, big fan. Kipak besar. Lepas tu dia ada siap lagi meter temperature. Okay, next kita pakai ni. Monoshock Dyno Pro juga SR2. Okay, tengok memang premium, memang lawa. Tengok gas tank dia. Okay, lepas tu next kita ada motor ni takkan kita pakai footrest standard. Wajib kena pakai ni. Ni tengok, footrest Dyno Pro juga FR1. Tengok memang lawa, finishing dia memang cantik, fully CNC. PMP saja. Lepas tu last kita wajib kena pakai starter lah. Wajib kena pakai starter. Sebab apa? Spek sudah besar. Kalau pakai starter standard mesti tak support. Wajib kena pakai ni. Yang ni brand Dyno Pro juga. Lepas tu disiap bagi gigi dia. Tengok. Memang mantap, memang padu. So, korang stay tune saja. Nanti kita akan siap motor tu. Tapi yang penting korang jangan lupa follow Perry. Sebab apa? Kalau korang tak follow, nanti kita post video korang tak dapat notification. So wajib kena follow kita. Okay? Ciao.